Hari ini aku nak kongsi cara untuk anda menukar laluan kiranya anda menuju ke arah pulau daripada seberang perai ke arah pulau, terutama sekali motosikal. Apabila kita menghampiri kawasan pulau, ada dua persimpangan. Kiri kita nak ke arah Bayan Baru, kanan kita nak ke arah Georgetown. Kebanyakan apabila motosikal menukar laluan agak berbahaya. Sama nampak lebai ni. Bila dah nampak lebai ni, bagi signal kanan, masuk di bahagian kanan lane tengah ni. Jangan duduk rapat di sebelah kiri ni. Kadang-kadang kereta di depan ni kita tak tahu dia nak pergi mana, dia tak bagi signal selalunya. Macam kereta ni dia bijak, puji sikit, JYP 8749. Tapi dah dekat baru dia bagi signal. Di laluan tengah ni jangan duduk kiri sangat, sebab takut sekali lagi anda melalui di bahagian tepi, tiba-tiba dia nak ke kiri, nak langgak naik, situ agak tricky sikit lah. Kita tak boleh duga kereta depan ni punya arah. Penang ni merupakan negeri pelancongan, banyaklah menerima pelancong daripada dalam dan luar. Datang Penang ni dia pun tak tahu dia nak pergi arah mana, so hati-hati, terutama sekali penunggang motosikal. So itu saja aku nak pesan. Assalamualaikum, bye bye.